Dari segi kecantikan pula macam mana? Cantik ke saya? punya... Sebenarnya tak ada. Saya cuma semua cukup-cukup. Cukup-cukup rehat, cukup-cukup makan, cukup-cukup exercise, cukup-cukup semua. Tidaklah extreme doing things. Macam ada orang macam eat clean, eat makan semua tak nak minyak, tak nak apa, tak. Saya makan tapi dalam portion yang berjaga-jaga. Sebab dalam usia saya 40-an ni badan senang naik juga. Jadi hari tu waktu konsert nak diet tu ambil masa untuk nampakkan scale tu bergerak dari sekilo ke sekilo tu. Jadi saya belajar dari situ dan saya masih di fasa yang macam selepas konsert ada single, ada music video, penggambarannya. Jadi kena jaga-jagalah. Jadi macam tak ada, semua cukup-cukup. Kawal makan. Cukup-cukup portionnya, jangan banyak. Makan saya rasa semua. Saya suka juga sweet treats. Kalau macam kek kan, saya makan separuh. Kuantiti yang kuantiti lah saya makan setengah. Benda-benda yang saya suka tu, yang manis tu, saya cuba kurangkan. Kalau nasi, saya tak boleh tinggal nasi. Jadi saya cuba kurangkan. Macam cukup-cukup semua. Cukup-cukup rehat tu yang penting. Okey.